Bila saya tahu saya terpilih untuk masuk ke universiti, saya macam, oh, saya dah menangis hari dah. Lebih nak belajar mungkin dalam masa tadika lah juga. Sebab masa tadika tu suka melukis, suka mewarna. Lepas tu bila tengok sepupu-sepupu semua bersekolah, saya macam, oh, nak sekolah. Masa start masuk menengah, dia ada usaha untuk berusaha. Salah satunya lah tentang sukan kan, sukan eka apa semua dia ada aktif. Lepas tu bila dah masuk sekolah menengah tu, ramai student universiti masuk ke sekolah, diorang bagi ceramah. Diorang cakap kalau nak berjaya, perlu melanjut study ke peringkat yang lebih tinggi supaya dapat kerja bagus, dapat duit yang sesuai, lepas tu dapat tolong golongan masyarakat, dapat naikkan nama baik komuniti sendiri. Masa saya sekolah rendah lah kan, saya sekolah Chinese kan, SJKC. Jalan dekat kampung tu memang tak ada lagi, ada jalan tanah sahaja. Alia kami hantar naik motor, orang alik ayah dia hantar naik motor. Jatuh bergolek-golek banyak kali. Jatuh bergolek-golek. Hujan pun terpaksa bawa lah sebab sekolah kebangsaan Cina kan, mereka mahu kehadiran tu sentiasa penuh lah. Jadi pengorbanan ayah dia sebenarnya besar lah. Banyaklah pengalaman, momen dia. Saya ingat sampai sekarang dengan jasa bapa saya hantar saya ke sekolah, dengan mak saya bangun awal pagi kejutkan saya untuk pergi sekolah. Itu adalah perjuangan diorang. Kita punya suara pun cakap kamu kena belajar, kamu kena tunjuk kepada masyarakat orang kita bahawa orang kita pun boleh. Sebab kita selalu mengatakan kamu kena buat yang terbaik. Bukan untuk saya, tetapi untuk diri kamu sendiri. Diorang saya macam, Alia jangan putus asa. Boleh belajar perlahan-perlahan. Kalau tak pandai, tak apa. Belajar dari awal. Awal-awal dah belajar. Jangan sampai hujung nak periksa baru belajar. Ya, jangan. Diorang cakap, semangat Alia, semangat. Dari kawan lah, terutama kawan sekolah menengah. Terutamanya dari Malaysian Care lah. Banyaklah pihak ada juga. Dari gereja ni macam pastor-pastor lain pun diorang macam, oh kalau Alia, kalau ada rezeki sambung je. Ada masa STPM lah kot. Saya macam, oh saya tengok result saya. Kenapa saya dapat result macam ni Lepas tu saya study dari pukul 8 sampai pukul 11. Pukul 4 pagi saya bangun study balik. Lepas tu macam, oh kalau nak berjaya ni susah juga ya. Kena ada usaha sendiri. Macam itulah. Bila saya tahu saya terpilih untuk masuk ke universiti, saya macam, oh, saya dah menangis hari dah. Saya macam, oh, tak expect saya boleh masuk universiti ni. Sebab universiti ni pilihan saya ke-6, tapi memang saya nak masuk Universiti Pahang sebab dekat dengan nenek saya je dekat sana. Boleh saya pergi tengok diorang sekali-sekala tu je. Bagi saya sebagai bapa, rasa sangat bangga lah. Alia dapat masuk universiti, sekurang-kurangnya dia dapat mengubah ekonomi keluarga lah untuk masa depan dia. Sebab kami, ibu bapa dia tidak berpelajaran. Kalau boleh anak cucu yang akan datang, kami mahu mereka lebih berjaya lah. Dapat kenal kawan baru, dapat kenal culture baru, dan dapat kenal jalan kerja baru. Pergaulan dia lah, pergaulan dia kan. Kadang-kadang risau tentang makan, minum dia macam tu. Saya tanya juga telefon, sudah makan ke Alia? Jika makan, jangan tak makan macam tu. Mesti kita risau lah. Memang risau tu memang risau. Sebab kita tak nampak dengan mata kita sendiri apa yang dia buat. Tetapi kerana kita punya keinginan supaya dia belajar, dia tunjuk kepada adik-adik dia. Yalah, pendidikan itu penting lah. Walaupun jauh ke dekat ke, memang penting lah untuk masa depan dia juga lah. Pada masa yang sama juga kita sertakan dengan dorongan rohani. Kadang-kadang bunyi masalah persekitaran kan, kita cuma dorong dia mesti bersabar. Suruh dia pandai jaga diri lah. Berkawan dengan ahli-ahli jemaah yang lain lah. Kurang-kurangnya seminggu sekali dia kena masuk church lah.
Ceritalah saya dah 3 bulan trauma, tak keluar bilik, duduk gelap-gelap, macam dah putus asa gila. Masa tu saya terfikir nak berdoa dekat Tuhan. Kenapa saya boleh macam ni? Baru tersedar. Tak nak jumpa orang lain, tak nak berkomunikasi dengan mak ayah macam tu, macam tak patut. So bila saya berdoa tu, Tuhan bagi satu jalan pintas lah. Dia macam kalau boleh perlahan-perlahan untuk pulihkan trauma tu, perlahan-perlahan. Hari Ahad tu saya akan mula pergi gereja dan baca Alkitab hari-hari, buat nota Alkitab hari-hari. Lepas tu saya ada terjumpa ayat-ayat semangat dekat kitab tu, bagi saya semangat balik. Saya harap dia terus belajar, jangan dia putus asa. Walaupun kita tahu dalam U ni bukan senang dia punya pelajaran. Kalau dia tak berusaha, dia tak sampai ke tahap yang kita mahu, sia-sialah kita punya pengorbanan, sia-sialah dia punya pelajaran dan sebagainya lah. Kita mau melihat dia berjaya dan menjadi contoh lah bagi adik-beradik dia, bagi my kampung Pedela, supaya mereka menjadikan Alia ni satu pemakan semangat untuk mereka berjaya juga. Bukan dalam bidang pendidikan, mungkin dalam bidang-bidang lain jugalah. Kalau saya graduasi nanti, saya nak sangat berterima kasih dekat bapa saya lah. Bapa dengan mak saya. Kalau tak ada usaha diorang, mungkin saya tak sampai tahap dekat sini. Diorang teringin nak saya dapat pegang sijil, lepas tu pakai topi, ambil dekat atas pentas. Itu keinginan diorang. Dan berterima kasih dekat cikgu-cikgu saya yang dulu yang bagi semangat dekat saya untuk sambung belajar. Dan terima kasih juga kawan-kawan saya, walaupun diorang tak dapat sambung universiti dengan saya, diorang still bagi chat, semangat. Kalau rezeki tu sambung je, sebab ramai orang yang nak sambung belajar tapi diorang tak ada duit, diorang tak ada sokongan. So kita sebagai orang yang ada, orang kata karunia ni untuk sambung ni, sambung je sebanyak mana korang nak sambung, sebab tak semua orang boleh buat macam tu.